So refreshing. Bayangkan kalau kita balik tarawih, datang moreh dekat satu kafe yang cantik dekat Sentul Point ni, apa perasaan anda? Assalamualaikum semua. Kembali bersama kami dalam Cuba Komen Podcast bersama saya Irfan Syah bin Nasution. Kita baru saja selesai menaikkan solat sunat tarawih kan bulan puasa ni. Datang pula moreh di sini. Tapi Irfan bukan datang nak moreh saja, kerana pastinya untuk podcast kali ni kita nak bawakan kepada anda tentang topik yang menarik juga. Dan hari ni Irfan bawakan 3 gentleman bersama saya untuk kongsikan mungkin pengalaman mereka, kisah-kisah yang kita mungkin tak pernah dengar sebelum ni, dan kita akan bawa kepada anda khas untuk malam ini. Baik, kita kenalkan dulu tetamu saya pada malam ini. Di sebelah saya kita bersama dengan seorang wakil MARA, iaitu Encik Yahya bin Sani, pengarah kanan pelaburan MARA, atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Ya. Assalamualaikum Pak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Ya, sihat. nampak segar ya. Walaupun dah malam ni tapi masih lagi nampak bertenaga. Bertambah sihat kerana berada dengan saudara Irfan yang terima memang kasih. itu. Okey, dan di sebelah ni kita bersama dengan alumni MARA sendiri, iaitu Dr. Halim Abu Bakar. Okey, ini menarik Ifan kongsikan kisah perjalanan beliau dengan MARA. Beliau merupakan bekas pelajar batch pertama MRSM yang pertama, iaitu MRSM Seremban pada tahun 1972 hingga 1976, dan beliau juga merupakan mantan Net Presiden dan mantan Setiausaha Agung Ansara Malaysia. Ansara itu merupakan alumni MRSM lah ya. Dan seterusnya beliau juga merupakan pengerusi kempen Derma Darah Tahunan Ansara dan juga seorang doktor perubatan dalam bidang ONG. Assalamualaikum Dr. Halim. Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Ya, apa khabar doktor? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana bersama kami, dan tak lain tak bukan kita bawa kepada anda seorang lagi alumni, iaitu Datuk Syed Al-Fizal Syed Ahmad yang merupakan Presiden Muafakat MARA Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Irfan. Sihat juga Alhamdulillah. Okey. Irfan dah cakap tadi, yang hari ni kita bawakan 3 gentleman. Pastinya mereka ni akan membawakan mungkin narratif perbincangan yang berbeza. Jadi mungkin juga sama, dan kita nak lihat kepada topik kita permulaan ni kepada wakaf. Okey, kalau Irfan boleh kongsi kepada penonton lah kadang-kadang ada orang confused berkaitan dengan wakaf dan juga sedekah ni. Kalau boleh kongsi kepada anda, wakaf ini merupakan satu pemberian harta ataupun aset, contohnya seperti tanah ke, bangunan ke, hospital ke, sekolah ke, dengan tujuan untuk digunakan secara kekal dan manfaat itu berpanjangan. Kan kalau wakaf ni biasanya bertujuan untuk manfaat jangka panjang lah, itu wakaf. Kalau sedekah pula, saya bagi contoh lah, saya jumpa dengan seorang asnaf ni, saya berikan dia duit RM5 untuk beli makanan. Okey, itu adalah sedekah kerana ia bersifat one off, dan juga ia tak ada tujuan yang spesifik. Okey, jadi itulah dia kita nak gambarkan kepada anda berkaitan dengan apa topik pada hari ini berkaitan dengan wakaf. Okey, lagi satu, sekarang ini MARA tengah bergiat bekerja keras untuk menghasilkan satu inisiatif, iaitu Wakaf MARA Madani. Jadi kita nak kongsikan dulu Pak Ya, secara mudahnya apakah ia Wakaf MARA Madani dan bagaimana ia dapat memberi impak kepada masyarakat dan juga Bumiputera khususnya. Okey, sebelum tu saudara Irfan, boleh saya flashback sedikit? Flashback ke bila tu? Maksudnya macam mana hasilnya Wakaf MARA Madani ini Boleh. yang diamanahkan kepada Majlis Amanah Rakyat MARA. Baik, Jadi yang saya nak bawa balik ni, pada tahun lepas, pada 28 Februari sehingga 2 Mac 2024 telah diadakan Kongres Ekonomi Bumiputera tahun 2024. Semasa majlis pelancaran ataupun majlis perasmian penutup Kongres Ekonomi Bumiputera, yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah pun meluncurkan Wakaf MARA Madani dan telah memberi tanggungjawab kepada MARA untuk melaksanakan Wakaf MARA Madani. Itu bagaimana hasilnya Wakaf MARA Madani yang sepatutnya MARA laksanakan. Jadi oleh itu bertitik tolak daripada orang kata peluncuran ataupun daripada semasa yang diumumkan oleh amat berhormat Perdana Menteri. Jadi pihak MARA telah pun menggerakkan kita punya orang kata tim, kita punya pasukan untuk orang kata pertamanya kami kena menyantuni Majlis Agama Islam Negeri. Jadi oleh kerana kita berada di Kuala Lumpur, mana pihak MARA, tim MARA, kita telah pun menyantuni Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk kita kata mendapatkan maklumat dan juga orang kata pandangan bagaimana kita nak melaksanakan atau mewujudkan tata
cara untuk mewujudkan wakaf Mara Madani ini. Jadi itu yang seperti saudara Ifan tahu mungkin wakaf, zakat ni adalah di bawah tanggungjawab Majlis Agama Islam Negeri. Ini yang kita jalankan pada peringkat awal, kerana kalau tidak ada pentaulihan ataupun dipanggil mutawali pelantikan, jadi kita tak dapat melaksanakan. Itu memang menjadi syarat utama. Ini prosesnya bagaimana Pak? Alhamdulillah, saudara Ifan, setelah kita orang kata menyantuni Majlis Agama Islam, wilayah persekutuan, dan kita juga bukan setakat Majlis Agama Islam, kita juga menyantuni Jauhar, agensi yang bertanggungjawab untuk menyelaras wakaf di peringkat nasional. Kan, jadi kita dan akhirnya kami dapat membentangkan satu kerangka ataupun satu cadangan untuk mewujudkan wakaf Mara Madani kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan kita telah pun diberi, alhamdulillah, itu satu benda yang saya kata berkat daripada usaha tu, kita telah pun diberi pelantikan. Kita telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada bulan 8 tahun 2024. Telah pun dilantik secara resminya sebagai mutawali di peringkat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maknanya bertitik dari situ, maknanya kita dah boleh bergerak secara tidak langsung. Itu sedikit latar belakang macam mana wakaf Mara itu wujud, dan kenapa Mara melaksanakan ataupun diberi amanah untuk melaksanakan wakaf Mara Madani. Ya, pastilah, sebab Mara ini memang dikenali sebagai satu agensi untuk memperkasa ekonomi putra kan. Jadi sebab itulah diberikan amanah itu kepada Mara sendiri untuk mengumpulkan wakaf-wakaf kan, dari segi bantuan kewangan untuk disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Kalau boleh kongsikan juga Pak Ia kan, golongan mana yang akan menerima manfaat daripada wakaf ni? Okey, tadi daripada peringkat awal tadi, saudara Irfan ada sebutkan ada perbezaan antara wakaf dan juga sedekah. Kan? Kalau kita lihat dari segi zakat pun telah ada siapa penerimanya. Betul. Dan untuk wakaf ni penerimanya adalah orang kata betul. Dia tidak ada khususnya asnaf atau apa, dia kepada siapa yang layak, yang akan dipertimbangkan oleh jawatan kuasa yang dah dilantik. Sebab dalam wakaf ni dia akan ada orang kata yang menguruskan, yang kita namakan itu jawatan kuasa pengurusan bersama wakaf. Ini maknanya ini juga syarat yang perlu kita bentuk. Setelah kita mendapat mutawali, kita kena bentuk jawatan kuasa itu. Jadi ialah, of course, kalau boleh orang kata penerima-penerima ni yang layak ni, kalau melihat kepada struktur yang dibentuk oleh pihak Mara yang telah mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kita ada 6 kategori penerima manfaat pada untuk wakaf ni. Dari segi kategori keusahawanan, pendidikan, pengangkutan yang terlibat dengan industri pengangkutan, kemudian kesihatan, kemudian kepada harta yang bukan tunai, kan, itu antara yang kita kata yang berhak menerima manfaat tersebut lah. Kebajikan satu lagi. Terima kasih Datuk Syed. Tengok tu. Bila Datuk dah memula cakap, salah lah malam ni kita jemput Datuk Syed untuk bersama dengan kita. Alang-alang itu antara 6 kategori penerima manfaat daripada wakaf Mara Madani. Jadi salah satu golongan penerima manfaat ini adalah dalam aspek pendidikan. Kan? Kalau kita lihat balik di Malaysia ini, wakaf dalam pendidikan sudah lama diaplikasikan. Contohnya di UM, UAE menggunakan wakaf untuk berikan manfaat kepada pelajar-pelajarnya dan pembangunan dan sebagainya kan. Jadi mungkin dalam konteks pendidikan kan, Datuk mungkin boleh kongsikan impak besar kepada dunia pendidikan menggunakan wakaf ini khususnya bagaimana? Saudara Irfan, saya rasa pendidikan ni perlulah. Sebab tu kalau Pak Yas sebut tadi ada 6 kategori. Yang pertama pendidikan, yang kedua keusahawanan. So these two things actually Mara, sebab utama Mara ditubuhkan. Jadi saya berpendapat wakaf ni apabila diberikan tumpuan yang penting kepada pendidikan, kita dapat kemungkinan kita dapat mengurangkan yuran-yuran nak masuk. Betul. Yang pertama, dan mungkin ada scholarship dan juga ada benda-benda yang lain yang dapat kita kurangkan untuk mereka dapat merasai pendidikan yang baik, di mana mereka ini adalah yang pengganti kita. Kita dah
dah last layer. Jadi anak muda kita yang daripada sekolah rendah, sekolah menengah ni bakal pemimpin kita dan Pelapis. ya pelapis. Dengan adanya Wakaf Mara Madani ni yang disasarkan 1 bilion di mana 100 juta yang pertama telah diberikan oleh kerajaan sebagai satu grant, dan saya percaya insya-Allah dengan kerjasama semua pihak Wakaf Mara ini dapat kita berikan kepada mereka yang layak dalam pendidikan especially. Dan MRSM sebagai contohnya, kita dah ada 57 MRSM. Dan ada yang MRSM yang tertua di MRSM Seremban 1972 sekarang telah dijadikan sebagai Kolej Mara Seremban. Dan kita ada yang terbaru Ranau, MRSM Ranau dan Bintulu. Jadi kalau kita nak compare kemudahan yang ada di MRSM yang dah, kalau tahun 72, tahun 73 MRSM Kota Baru, which is dah 52 tahun. Jadi kita boleh bayangkan keadaan kat sana lah. Kadang-kadang tak ada benda yang apa dia kata, yang banyak benda kadang tiba-tiba rosak, tak elok dan sebagainya. Jadi dengan adanya wakaf ni sedikit sebanyak dapat membantu baik pulih. Dan untuk makluman semua juga, Muafakat Mara Malaysia di bawah cawangan Kolej Mara Banting, kita dah ada wakaf actually. Kita dah tubuhkan pada tahun 2019 Persatuan Amanah Dana Wakaf Kolej Mara Banting, di mana ia membantu pelajar-pelajar sebagai contoh comfort food, food bank, kipas besar di masjid dan sebagainya, dan juga kepada guru-guru yang terlibat. Jadi kita dah tengok benda ni sesuatu benda yang bagus, dan kita akan explore dan kita akan buat juga untuk cawangan-cawangan lain yang kita ada. Bukan sahaja dari aspek untuk kita baik pulih keadaan sekolah dan sebagainya, saya kira ini akan membuka banyak lagi peluang pendidikan kepada masyarakat kita lah. Exactly. Mungkin boleh because we have to start the ball rolling kan. Sebab kalau kita tengok semua ada universiti, ada wakaf dan endowment dan sebagainya. I think Ansara pun dah plan nak buat endowment few years back. Tapi saya rasa dengan kerjasama pihak Mara, Muafakat Mara Malaysia, Ansara kita merupakan NGO yang saya rasa besar lah. Ansara kita adalah lebih pada 200,000 pelajar yang telah belajar. Kalau Muafakat pula kita ada lebih kurang 160,000 live members yang kita kena jaga kan. Tapi bila keluar, setiap tahun keluar 9,000, keluar dengan masuk jadi dengan ibu bapa lagi, kita kena jaga dah 27,000 kan. Jadi masuk 27,000 lagi. Jadi setiap tahun ni actually ramai ex Muafakat sebenarnya yang ada di Malaysia. Jadi kadang-kadang diorang ni low profile, tetapi dengan adanya ni, dengan kerjasama erat di antara pihak Mara, Pak Yaz sendiri, yang Pak Yaz ni kadang-kadang tak sempat nak call, dia dah jawab lah. Nak cakap betapa akrabnya hubungan Muafakat, Ansara dan Mara. Selain orang kata memberikan bantuan ni, kerjasama di antara tiga-tiga pihak ni sangat utuh, sangat bagus lah. Alhamdulillah kan. Kerjasama yang baik. Okey, kita dah sentuh tentang aspek pendidikan. Kita nak bergerak kepada Dr. Halim pula. Kita nak bercakap berkaitan dengan kualiti hidup kan. Dengan adanya bantuan wakaf seperti ini, bagaimana dalam aspek perubatan contohnya boleh membantu untuk meringankan beban dari aspek perubatan dan juga untuk meningkatkan kualiti hidup secara amnya. Dr. Halim. Terima kasih Irfan. Saya tertarik dengan senarai penerima wakaf, iaitu ada 6 kategori. Satu daripada kategorinya adalah perubatan. Kesihatan. Jadi dari kesihatan saya sebagai doktor, saya boleh nampaklah macam mana tabung wakaf ni boleh membantu dalam kategori kesihatan. Sekarang saya nampak directly, firstly sebagai doktor, saya nampak ramai rakyat kita, terutama orang Melayu, mempunyai masalah kewangan untuk membayar kos perubatan. Bila pergi hospital, kadang-kadang nak pergi klinik swasta memang dia surrender. Nak bayar kos konsultasi, nak bayar kos investigasi darah, x-ray, ultrasound, nak bayar kos ubat, kan? Nak kos bayar tu, lepas tu nak kos nak pergi klinik tu naik Grab, bayar. Duit. Perjalanan je dah bayar. Perjalanan pun dah bayar kan. Belum sampai ke klinik ni. Ben jenazah pun betul. Lepas tu lagi satu yang tertarik, kategori pengangkutan dah ada dalam juga. Itu van jenazah, ambulans, itu pun boleh bawah kategori pengangkutan. Jadi itu satu aspek. Satu lagi aspek, saya dapat Mara ni dah menubuhkan banyak klinik-klinik Mara, uni
UNI. Ya. Dah lebih kurang 70 cawangan seluruh Malaysia. Hebat. Kan? Lepas tu dia ada farmasi. Apa lagi dia ada dental pula. Ada semua ada marah. Memang hebat. Itulah ada persawanan yang ada turun. Anda marah satu ketika dulu je. So memang kita Humble lah Pak Yas. kita terapik lah pada itu. Pada marah. Marah. So hebat. Jadi lagi satu aspek. Hebat. Bila dah sebut tadi UNI klinik, dental apa semua, sebenarnya keberadaan kita di sini pun adalah daripada usahawan MARA yang diwujudkan di bawah program khas. Inilah yang Local Cafe ni juga adalah program yang sama lebih kurang template dia berkenaan dengan yang UNI klinik, dental dan FMB apa semua, di mana kita buat program ni secara berpackage. Kita memilih potensi-potensi usahawan dan kita melatih mereka melalui kursus-kursus yang diadakan dan kita bantu mereka dengan modal pusingan yang ada di MARA. Itu the beauty of ekosistem keusahawanan MARA, dan ini tadi termasuk juga antara penerima-penerima wakaf yang dalam kategori keusahawanan. Saya kiranya mereka layak. Alhamdulillah tadi. Saya kaitkan tu. Kita kaitkan pula dengan Itu dari segi pesakitnya. Dari segi klinik tu, yang doktor yang menjalankan klinik ni, kadang dia pun perlu bantuan dari segi peralatan yang mahal-mahal, seperti ultrasound mahal. Jadi kalau dengan tabung wakaf ni, boleh membantu sedikit untuk subsidize ultrasound, X-ray machine, CT dialysis, kan banyak lagi. Dan apa ni, Bila kita menggunakan tabung wakaf, doktor. Cuma secara tak langsung kos yang yurat atau bayaran yang dikenakan kepada pesakit tu dapat dikurangkan. Dan itu matlamat kita untuk membantu golongan B40 contohnya, mereka yang tidak berkeupayaan. Ini yang kita kata satu benda yang Betul. saya setuju dengan Lepas tu premis pula tu, ruang niaga. Nak buat kat klinik bukan murah. Kan? Nak dapat lesen dia, kos dia tinggi. Nak dapat staff dia bukan senang. Jadi lesen daripada KKM pun bukan senang nak dapat. Jadi dari situ tabung wakaf boleh membantu sedikit, kan. Dan lagi itu banyak perkhidmatan kesihatan yang boleh tabung wakaf bantu, seperti pengangkutan ya. Ramai macam pesakit nak balik Johor Bahru. Kena melalui ambulans. Betul. Nak sewa yang private mahal. Dahsyat. Kan? So kalau MARA dapat tabung wakaf tu, boleh sediakan pengangkutan tu memang ambulans untuk transport patient daripada airport ke hospital, daripada KL ke Johor Bahru ke Kedah, kan. Jangan kata KL Johor Bahru. KL dalam KL pun dalam 10 km tak sampai pun kena RM300. Betul. Bila saya di klinik saya ada klinik bersalin. Kerana patient kena refer ke hospital Ampang je. Padahal tak jauh. Dekat 20 minit. Tapi di ambulans je RM300-400. Dan banyak saya patient adalah B40 dan daripada Indonesia, daripada Myanmar, daripada B40 kan, low income group lah. Jadi kalau nak bayar RM300 tu, dia fikir 2 kali. besar nilai tu pada mereka kan. Jadi kerana doktor boleh tak saya naik Grab? So bagi itu sekali. Jadi kesian juga. Jadi itulah kita cara nak bantu mereka. Matlamat utama kita memang nak membantulah masyarakat yang mungkin tidak berkemampuan kan. Jadi di situ kita dah kongsikan tadi 6 kategori. 6 kategori penerima manfaat wakaf ini yang akan diusahakan oleh pihak MARA sendiri. Okey, saya ada soalan daripada netizen lah. Netizen ni nama dia Remy, bukan nama sebenar. Okey, soalannya begini. Dia bertanya kepada saya lah kan, untuk tanya kepada Pak Yas sendiri. Orang ramai risau tentang kalau dana wakaf ni disalah urus kan. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana MARA memastikan ketelusan itu ada dalam menguruskan wakaf dan juga dana yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Kata netizen lah. Kadang-kadang kita sendiri pun kalau ada yang nak menyumbang ataupun kita nak menelpon, kita rasa betul ke? Tak tahu dia sebenarnya ni. Kena scam ke kan? Sekarang ni scam banyak apa boleh kan? Jadi bukan kata tu. Jadi macam ni. Tadi awal saya kata, apabila kita mencadangkan ataupun kita membuat proposal kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mendapatkan mutawali ataupun pentadbir wakaf, jadi syarat-syarat tu ada. Okey, secara tak langsung yang pertama tadi saya kata kena ada jawatan kuasa pengurusan bersama. Yang mana jawatan kuasa pengurusan akan melihat segala perjalanan wakaf tu sendiri.
kan, siapa yang akan menerima manfaat, itu antaranya. Tapi dalam masa yang sama juga, kita juga menyediakan tour ataupun dia punya dipanggil apa, tata kelola, tata cara untuk bagaimana wakaf ni dari segi bermula dari segi penerimaan. Sebab untuk wakaf Ramadan ini kita kata ada trust dia. Ada 3 trust utama untuk kita melaksanakan struktur wakaf Ramadan itu. Kita dah garap dia. Ada tiga trust utama. Pertamanya dari segi pendanaan. Yang keduanya dari segi pengembangan. Yang ketiganya dari segi agihan manfaat. Jadi kita end to end tau. Kita tak buat satu. Kita tak buat hanya pendanaan, kita tak buat hanya pengembangan, kita buat ketiga-tiga je. Daripada kita terima sehingga kita agihkan. Jadi itu struktur yang kita ada. Okey. Jadi segala penerimaan ni akan direkodkan, of course lah. Jadi sebab dia segala perikutan ni kita memang akan buat, kita diminta untuk mewujudkan akaun pertamanya. Kan? So dengan menjaga Islam bukan satu akaun, ada 3 akaun. Kan? Ada 3 akaun kena wujudkan tu. Satunya dana yang diterima tu kena masuk dalam akaun pendanaan. Kan? Kemudian apabila pendanaan tu dikembangkan, kan? Bila dikembangkan, maknanya akan dapat hasil. Ataupun katalah contoh, kalau kita buat letak di fixed deposit, kita akan dapat dividen. So the dividend tu must put dalam akaun yang lain. Satu akaun lagi. Jangan campur. Sebab kita tak nak yang pokok wakaf tadi tu yang berbeza tu. Wakaf pokok tak boleh hilang. Tak boleh kurang. Tak boleh digunakan. Kalau ada 100,000 tetap 100,000, tak berkurang. Yang kita nak guna adalah manfaat. So maknanya hasil dividen tadi tu akan dimasuk dalam satu tabung. Contoh kemudian daripada apabila kita dividen tu lah, bila kita nak agihkan, dia kena masukkan ke dalam tabung agihan. Itu 3. Itu dah ada, nampak? Itu kawalan, dah 2 kawalan. Tadi jawatan kuasa. Kemudian 3 ni. So reporting ni pula, reporting dari segi reporting ni kita juga kena laporkan, oleh kerana ini adalah national agenda. Ini bukan marah hanya dilantik untuk menyelaraskan, untuk orang kata mengendalikan benda ni, sedangkan ini adalah national agenda. That's why kenapa semasa pengumuman ataupun peluncuran wakaf Madani pada 2 Mac, yang amat berhormat telah Perdana Menteri telah pun meluncurkan dengan geran peluncuran sebanyak 100 juta diumumkan untuk dimasukkan ke dalam wakaf Madani. Jadi secara tak langsung kita kena lapor balik. Jadi laporan ni dia bukan setakat di MARA saja. MARA hantar lapor kepada Kementerian KKW di bawah, sebab MARA berada di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kemudian kita kena lapor juga pada Kementerian Ekonomi, sebab ini adalah orang kata jawatan kuasa bersama Kongres Ekonomi Bumi Putra itu. Dan kita kena lapor juga kepada MOF, Kementerian Keuangan, yang telah pun menyalurkan geran peluncuran sebanyak 1 juta tu. Jadi semua ni ada dia punya mekanisme, prosesnya, check and balance. Dan dalam masa yang sama, apabila agihan tadi untuk diberi kepada siapa, contohnya lah pelajar-pelajar MRSM yang nak masuk ke MRSM, kan? Nak masuk MRSM bukannya macam ni sekarang ni, kan, yuran kita boleh pertimbangkan dengan semua tu. Tapi nak beli baju, nak beli seluar biasa, nak beli tim baldi, nak beli tu semua, kan ni kos nak masuk. Saya tak antara 1,000 ke 1,500 tuan saya. Tak lagi lah. Tak kuat. Jadi bagi saudara Irfan tak ada masalah, kan, bagi semua. Tapi mungkin adik-adik kita di kampung, kan, nak pergi pun, nak naik Grab pun kena betul. Jadi itu mana, tapi nak agih tu kita kena buat satu dalam jawatan kuasa untuk buat due diligence ke mana agihan dia. Penilaian. Jadi penilaian. Ini perkara-perkara yang bukannya orang kata. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya rasa netizen di sana mungkin tak perlu risau lah dari segi pelaksanaan struktur kita yang ada ni, dan juga kita memang insyaAllah dari semasa ke semasa memang pelaporan akan dibuat dan akan dipantau. Dan kita juga diminta untuk menggunakan piawaian perakaunan Islam bagi bantuan zakat dan wakaf yang oleh Jabatan Akauntan Negara yang kuasa pada Januari 2025 ni. Maknanya benda tu memang dalam kawal. Jangan risau. Saya rasa penonton-penonton netizen dapat
input di jelas. Kan? Proses jangan kita risau. faham dah. Bagilah. Kan? Ini bukan untuk dunia dan juga adalah untuk akhirat sekalian. Allahu Akbar. Sebab hari ni pakai baju Masya Allah. Saya rasa makin sejuk Tadi rasa macam pandangan soalan tu tapi tiba-tiba sejuk sebab jawapan yang diberikan oleh Pak Yan tu dah lengkap sebenarnya. Jadi kepada anda semua jangan takut, jangan risau kerana pastinya kalau kita nak buat satu perkara ni, lagi-lagi ini merupakan satu national agenda. Jadi dia perlukan satu proses yang memerlukan check and balance, akan ada due diligence-nya. Jadi jangan risau, pastinya apa yang anda kongsikan, apa yang anda beri kepada wakaf ini akan disalurkan dengan sebaik mungkin. Okey, kita faham. Satu lagi. Nak tambah tu. Kita dalam membangunkan satu sistem nanti real time proses tau. Maknanya nanti mungkin yang penyumbang tu pun akan boleh check kemana duit dia, di mana, ke mana, apa semua tu. Itu lagi menarik. Ya, kita akan usahakan kepada itu. Ada aplikasi app, your app. Contohlah doktor masukkan katalah RM5,000 kan. So bila Dr. Halim nak tengok duit dia pergi mana, boleh kita tengok kat situ. Kita harap sampai ke tahap tu kita nak buat. Itu digitalisasi punya yang perlu kita kena buat kan. Orang muda kan. Lainlah macam kita ni Real time. Okey. Untuk zakat dah habis benda tu. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai orang kata pedoman kita. Untuk ikut je lah, kita follow lah zakat buat Kita bersuai sikit kepada wakaf. Betul. Okey. Yang kita faham sekarang ni di Malaysia kita ada lebih kurang 60% dalam bumi putra kan. Ramai bumi putra di Malaysia ni. Kalau Datuk boleh kongsikan juga, adakah sekarang ni Datuk rasa kita semua ready untuk bergerak ke arah wakaf ini yang pastinya akan membantu ramai orang? Saya kata tadi lah, wakaf ni dah lama. Dan we have to start the ball rolling. Sekarang ni wakaf Mara Madani lebih besar, di mana diluncurkan oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri. Dan di bawah Mara yang kita tahu memang menjaga bumi putra. Jadi untuk merancakkan lagi, saya rasa kita perlu tambah baik dengan mengadakan banyak program-program awareness program. Jadi salah satu program hari inilah kita bersama-sama dengan Irfan, dengan Pak Ya, dengan Dr. Halim kat sini, bersama-sama kita nak mempromosikan sesuatu benda yang baik. Dan dengan explanation so that netizen tadi dan juga kesemua wakaf Mara Madani ini saya rasa bukan untuk Mara sahaja tetapi untuk semua rakyat Malaysia. Tetapi diberi tanggungjawab oleh kerajaan kepada Mara, seperti yang Pak Ya cakap tadi, Kongres Ekonomi Bumi Putra yang berlangsung pada tahun lepas telah digazetkan untuk meluncurkan wakaf Mara Madani ini. So Bumi Putra yang 60% ini saya rasa kita patut mengambil peluang untuk berbakti kembali, especially bekas-bekas pelajar yang mendapat kemudahan daripada Mara. Ada yang belajar di MRSM, di college dapat scholarship asasi. Bukan pasal pelajar, community Mara. Lagi besar Kemudahan Mara. Sebab kita bila sebut komuniti Mara ni bukan pelajar saja. Kita ada daripada usahawan peminjam kita yang menerima tajaan Mara untuk belajar ke luar negara, yang balik kan, yang balik dah jadi pakar-pakar. So kita kena give back. Betul. Kita to give back. Dan kemunculan ataupun penubuhan generasi Mara untuk mengumpulkan alumni Mara ni, saya rasa yang telah dibuat pada tahun lepas is about right timing. Dan saya dengar akan dilancarkan secepat mungkin lah. Dengan adanya benda ini, kita akan dapat database daripada semua mereka yang terlibat dengan Mara ni. Saya rasa kalau tak ayah, mak, kata mak, sepupu dan sebagainya. Ada je kaitan dengan Mara. Ada kaitan kan. Kalau kat sini saya rasa semua Mara. Jadi tak apa pernah naik bas Mara lain dia. Betul. Sama juga. Masyarakat di luar bandar kan, ini yang kita kata bermula sebenarnya yang mendapat kemudahan Mara ni bermula daripada dalam perut lagi. Apabila kenderaan bas Mara tu yang beroperasi di luar bandar tu, ibu mengandung nak pergi klinik. Dalam mana bas transport time bas Mara lah menjadi utama kan. Jadi itulah antara yang kita betapa ni Datuk tambah orang lama macam Datuk. Tambah menarik dengan usaha Mara untuk menubuhkan portal alumni Mara. Itu hebat tu. Saya dah pergi dia punya website, portal dia hebat. Dia merangkumi bekas adik aksara, pelajar bukan MSM tapi yang telah menerima beasiswa pinjaman, usahawan yang telah terima pelatihan, peralatan, pinjaman modal, ruang niaga pun perlu masuk dalam alumni Mara. Dan syarikat-syarikat yang dah bantu oleh Mara pun perlu masuk dalam
semua ni big, tapi hebat. Kalau kita semua ni masuk sistem Mara tu saja, komuniti Mara tu saja, kalau memanfaatkan wakaf Mara Madani ni, itu pun dah betul begitu besar. Agak-agak tu berapa ramai dalam komuniti Mara ni sebenarnya? Agak-agak lah. Sekarang ni berapa ribu lah kita nak gambarkan dia benda bukan, ni. kalau ya. Itu 93. Itu imak sahaja. Kalau kita ambil macam ni lah. Kita ambil dengan keusahawanan, pendidikan dan juga memang tu campur semua dengan, kalau dibuat institut pendidikan Mara ni, MRSM-nya, ada IKM-nya, GIAP Mara-nya, apa semua ni, almost 1.9 juta yang berdaftar betul. Kan? Dia punya alumni Itu yang current. Itu yang current. Ya. Bayangkanlah kalau seorang bagi RM1 pun. Itu yang mungkin yang kita boleh trace. Kalau macam Datuk batch pertama tahun 97 kalau dapat cari balik semua tu, memang berjuta-juta kita boleh dapatkan. Walaupun seorang hanya bagi RM1 saja. Okey. Baik, itu yang kita nak kongsikan sebagai permulaan pada malam ni. Seronok dah sembang dengan tiga-tiga gentleman saya ni. Okey, kita nak berhenti seketika. Kita akan sambung selepas ini. Ini kita akan kongsi kepada anda juga berkaitan dengan apa peranan alumni, dan juga kita kongsikan lagi mendalam berkaitan dengan wakaf ini, dan kita akan kongsikan juga berkaitan dengan wakaf Mara Madani. Kita akan berjumpa seketika, teruskan bersama kami pastinya dalam Cuba Komen Podcast. Air saya tak habis lagi, baru syukur, menandakan banyak lagi masa kita ada untuk podcast hari ini. Okey, kembali bersama kami dalam Cuba Komen Podcast. Kita masih dalam topik yang sama berkaitan dengan wakaf Mara Madani. Kita nak kongsikan jugalah sebenarnya kan, Pak Ia kan, bila kita bayar wakaf ni, apa Mara akan kongsikan? Kita sumbang wakaf ni kan. Bayar lagi pula kan, kita beri kan. Kita beri bantuan, beri sumbangan ni. Apa insentif yang Mara akan berikan? Oh, okey. Ya. Itulah kita seperti yang tadi lah, satu betul lah, walaupun orang kata ini sebagai sumbangan, sebagai satu amal jariah kan, wakaf ni kepada kita, tabung wakaf Mara Madani ini, setakat ni kami di Mara telah pun orang kata alhamdulillah telah mendapat satu orang kata daripada Kementerian Keuangan iaitu pengecualian cukai. Pengecualian cukai kepada semua penyumbang-penyumbang untuk wakaf Mara Madani, iaitu pengecualian cukai sehingga 10% daripada aggregate pendapatan. Yang dikenakan. Contohlah katakan, katalah seorang penyumbang tu memang cukai pendapatannya ada 100,000. Okey, kan? 100,000. So untuk kalau menyumbang pada wakaf Mara Madani 10%, maknanya kalau 100,000 10,000 maksimum. Kalau dia menyumbang 10,000, dia akan dikecualikan daripada tadilah mana kata jimat 10,000. Yes. Tetapi kalau dia nak menyumbang lebih, tidak ada masalah. Cuma maksimum adalah 10,000. 10,000. Dan ditolak daripada pendapatan bercukai. Itu insentif setakat ni yang kita boleh beri kepada dan penyumbang. yang ditolak saya rasa 20,000 saya rasa. Bergantung, tapi kita dapat 10% lah. 10% ataupun 20,000 whichever lower. Kalau dalam kita punya tu buat masa ni macam tu dulu. Mungkin nanti kita akan tengok dia punya ni. Itu setakat yang kita dapat lah. Tapi insya-Allah kita cuba dari semasa ke semasa melihat di mana ruang kalau ada kita boleh beri insentif kepada penyumbang-penyumbang tu dari semasa ke semasa. Maklumlah, wakaf Mara Madani ni yang diberi kepada Mara ni kalau dalam orang kata dipanggil industri dalam pemain-pemain wakaf di Malaysia, Mara ni adalah yang bongsu. Paling muda lah. Betul. Terbaru yang mendapat mutawali dan yang telah dia beri amanah untuk. Jadi banyak perkara-perkara yang kita akan lihat dan semasa-masa kita akan, sebab untuk makluman macam saya kata tadi lah, kita mendapat mutawali ni daripada Majlis Agama Islam Persekutuan. Kami pun juga akan menyantuni Majlis Agama Islam negeri-negeri yang lain. Setakat ni kami dah pergi 6. Dan insyaAllah kami akan pergi lagi. Ada lagi 8 lagi lah. 8 lagi. Kalau boleh kami akan pergi 14 nanti. Dan mungkin setiap negeri akan ada perbezaan. Dan mungkin di situ juga ada insentif yang kita boleh gunakan. Setakat ni kalau pergi ke negeri yang lain tu, apa sambutannya? Mungkin boleh kongsikan reaksi negeri yang lain. 6 negeri yang kami telah pun santuni. Antaranya wilayah persekutuan. Dah terbukti lah. Menyokong dan telah pun melantik kita sebagai pentadbir wakaf. Itu. Kemudian kami pergi ke Negeri Sembilan. Kan? Pun
anytime. Dia kita masuk je wakaf. Main sekitar okey je. Sebab dia memang menyokong. Agenda satu agenda nasional. Yang kedua adalah ini adalah ada berkaitan dengan hukum dan apa semua ni. Tanggungjawab untuk rakyat negeri itu juga kan. Marah dan Majlis Amanah Rakyat dah ada satu amanah. Sekarang ni beri lagi satu, mana 2 amanah yang kami kena tunaikan. Itu keistimewaan yang ada di Marah lah. Dan kita daripada Negeri Sembilan kami bertolak ke Selangor. Okey. Menyentuh. Begitu juga Selangor pun kita insyaAllah memberi sokongan dan memberi pandangan, memberi ideas yang sepatutnya perhitungkan. Dan mana tidak ada masalah untuk bekerjasama. Kemudian kami juga daripada Selangor ke Terengganu. Pantai Timur. Kami beruntung di Terengganu kerana CEO Maidap adalah Ansara. Senang cerita lah kalau macam tu. Dia memang menerima sokongan yang padu lah. Okay. Kemudian daripada Maidam, Masjid Agama Islam Terengganu, kami turun ke Pahang. Bersama rakan-rakan di Masjid Agama Islam Pahang. Pun sambutan yang amat orang kata kita gembira lah. Yang buat masa ni yang terakhir, bukan terakhir lah, maksudnya dalam 6 latest ni lah, yang latest. Kita yang lain 5 kami kunjungi. Tapi yang 6 ni mereka mengunjungi. Dia pun sampai ke Marah. Daripada Majlis Agama Islam Sabah. Saya rasa kebetulan mereka berada di Kuala Lumpur. Kami berhasab berniat pergi Sabah. Lepas tu CEO dia bekas YDP Muafakat. Bekas YDP Muafakat. Kota Kinabalu sebelum ni. Dia pun memang tengah buat PhD untuk wakaf. Kan? Jadi bila kita bercerita ni memang dia tidak ada isu dan mereka ni adalah pemain-pemain yang saya rasa dah ada dan kita menerima pandangan dan kita cadangan pelbagai yang telah dibincangkan. Memang kita rasa dan kami rasa amat kecil lah. Tapi dengan sokongan dan dokongan daripada komuniti Marah, saya rasa walaupun bongsu, insyaAllah besar hasilnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Buat masa ni. InsyaAllah. Tapi saya rasa memang betul. Apabila kita dah ada inisiatif macam ni, dapat pula sokongan daripada negeri lain, memang kita boleh buat benda ni dan berjaya lah. Kan? Kita nak berbalik kepada konteks berkaitan dengan konsep wakaf ni. Mungkin pandangan Datuk sendiri kan, kita nak beri kesedaran kepada orang ramai ni betapa pentingnya wakaf dalam konteks kita sebagai Muslim, orang Islam. Mungkin boleh kongsikan pendapat Datuk sendiri. Okey, berdasarkan soalan tersebut, kalau kita lihat zaman Rasulullah, ada satu ketika tu ada masalah air, masalah air di Madinah. Jadi perigi tu, kalau tak silap saya, nama perigi Raumah, dan dimiliki oleh bukan orang Islam lah. Jadi semasa krisis air tu, Rasulullah dah bagi tahu siapa yang dapat bantu, insyaAllah syurga untukmu. Jadi Sayyidina Osman Affan ni telah pergi berjumpa dengan owner tu, sebab dia ni memang seorang yang dermawan, dan pergi jumpa dengan owner tu dan untuk membeli perigi tersebut. Tapi owner tu tak bagi. Dia kata kalau bagi, dia tak adalah harian, dia wang masuk harian. Jadi selepas berfikir dan sebagainya, Sayyidina Osman beritahu, boleh tak saya beli kesemuanya, tetapi pemilikan satu hari saya punya, satu hari you punya. Jadi dia pun bersetujulah. Tetapi Sayyidina Osman ni bagi tahu rakyat dia, sebab kita ni hari ni kita punya you dapat free. Hari esok you beli kena bayar. Jadi ambil air tu untuk 2 hari. Jadi apabila dia ambil tu, pada hari yang pemilikan owner yang lama, tak ada orang nak beli. Jadi dia kata, boleh tak you beli bahagian saya balik. Mulanya tak nak jual, tapi dijual keseluruhan. Jadi nak cerita Sayyidina Osman ni, kalau di Masjid Nabawi tu ada wakaf Osman bin Affan, ada hotel. Jadi wakaf ni berterusan. Jadi kita nak kita lihat dari sejarah dulu, sejarah Nabi-Nabi, sejarah daripada sahabat Nabi Rasulullah SAW, kita dah ada bukti apa yang berlaku zaman dulu pada sekarang. Jadi kita pun ada bekas-bekas penerima daripada bantuan daripada Mara ni. Jadi mereka mungkin ada boleh bagi, kalau hotel tu mungkin belum lagi, tapi ada yang own hotel, tapi mungkin orang boleh bagi kenderaan, wakaf kenderaan, wakaf wen jenazah. Hanya tunai saja. Hanya tunai. Because wakaf ni ada harta, ada harta, ada aset. Dia kalau zaman dahulu ni harta, bukan itu, kepakaran pun boleh. Ya.
Wakaf juga, wakaf dan kepakaran. Kepakaran. Nah, sebab daripada alumni ni semua ni doktor banyak. Kepakaran tu pun juga boleh diwakafkan dengan perkhidmatan. Maksud dia, orang yang menerima perkhidmatan tu mungkin doktor bagi kalau tak cas pun tak boleh juga. Mungkin cas dalam minimum cost. Diskaun yang begitu dia kan. Yang itu diwakafkan. Patut bayar 1,000 tapi bayar 500. Mana 500 tu adalah Wakaf lah, wakaf kepakaran. Dr. Halim. Alhamdulillah tu kita. Baik. Dan macam kita tahulah, apabila kita meninggalkan ada 3 benda. Satu harta, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Jadi ini adalah salah satu benda yang peninggalan kita sedekah jariah. Sedekah jariah tu itu adalah wakaf satu sebahagian. Jadi kita nak sambil kita berbuat kerja dunia ni, ada juga akhirat. Mungkin Dr. Halim nak tambah sikit berkaitan dengan kepentingan wakaf ni dari sudut pandang mungkin sebagai seorang doktor juga. Tapi saya nak komen Pak Ya tadi, dia kata tabung wakaf MARA ni antara yang bungsu. Tetapi kalau you tengok dari skop tabung ni sangat luas. Ya, sangat luas. Alumni MARA tu besar sangat. Jadi potensi untuk berkembang begitu besar sangat very promising. Ya, very promising. Yang lama-lama dia tak wakaf tak boleh lawan nanti. Tabung wakaf. Kalau kita buat betul-betul, sokong dari Ansara, sokong dari Muafakat, alumni semua, sokong semua, saya rasa tabung wakaf the top lah nanti lama lagi. Dan dia punya target pun dan ada 1 juta dah. 1 juta dah dapat. Dan juga dia punya target 1 bilion dalam masa 2 tahun. 1 bilion dalam masa 2 tahun ni dia target dia. Dan dia dah dapat target ni just untuk maklumat dan juga penonton. Bukanlah MARA yang menetapkan. Tapi dia risau masa peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pada 2 Mac yang lalu lepas bila melantik MARA ataupun MARA diamanahkan untuk melaksanakan wakaf MARA dengan KPI 2 bilion 2 tahun 1 bilion 1 bilion. Tapi tak mustahil lah Ibu rasa. Kalau berkat dengan sokongan komuniti MARA dengan penontonnya ada ramai dengan semua masyarakat Indonesia ni yang sedar tentang betapa pentingnya wakaf ni untuk nothing is impossible. Saya dah buat kira-kira. Nampak tak? Doktor punya kira-kira dah ada. Okey. Dia 1 bilion dalam 2 tahun. 2 tahun. Dah Okey. 900 juta. Jadi tinggal 100 berapa? Okey. Tinggal 900 juta. Untuk tahun yang pertama. Dalam 2 tahun. Okey, dalam 2 tahun. 900 juta lagi. Okey. Oh yes. 2 tahun ni kira ada lebih kurang 700 hari saja. Jadi 900 juta dalam masa 700 hari. Okey. At least 1 million a day. 1.4 million. 1.4 million a day. 1.4 million a day. Per day. Macam mana? Payah. Itulah kita kata kita kena mencari kaedah-kaedah tertentu lah. Strategi-strategi tertentu. Contohnya lah mungkin buat masa ni. Pertama kita kata kita gerakkan secara mass. Dengan kapasiti yang ada di MARA ni, dengan melalui warga kerja MARA yang kita ni sebenarnya all over Malaysia ni, seluruh Malaysia ni kita ada apa kita kata outreach kita ada 121 pejabat MARA daerah. Kalau ikut pejabat MARA daerah kan, itu yang boleh juga membantu untuk mempromosikan secara agresif. Dibantu oleh rakan-rakan daripada alumni Muafakat, Ansara. Saya bawa Ansara. Ansara 56 college dan bekas pelajar Malaysia lebih kurang 200,000 dah. Dan bukan dari Malaysia saja, satu dunia. US ada, England ada, Japan, Australia. Jadi saya memang sebagai saya nak pasal Okey, banyak. Okey. Kita dah tahu 32 pusat. memang ramai alumni MARA, komuniti MARA. Kita nak bincangkan sampai sini peranan MARA ada juga alumni ni pula untuk kita menghasilkan dana 1 bilion dalam masa 2 tahun. Okey, jadi penonton, kita akan berhenti seketika kembali sampai sini dengan perbualan kita berkaitan dengan peranan alumni. Lepas ni kita bagi Ansara, Muafakat pula. Okey, jangan ke mana-mana.
Segmen kedua tadi saya suku. Sekarang dah separuh dah. Nampaknya kita dah separuh perjalanan untuk podcast kali ni. Okey, kita nak teruskan. Kita nak dengar cerita-cerita menarik daripada alumni-alumni kita yang akan dikongsikan oleh panel-panel kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Dr. Halim dulu. Okey, sebagai seorang alumni MRSM yang pertama di Malaysia, bermula pada tahun 1972 1976 kan. Mungkin boleh kongsikan perjalanan waktu tu. Yelah, zaman tu ramai daripada kita ni yang hidup susah kan. Jadi bagaimana Mara datang untuk membantu dari segi pendidikan doktor ketika itu dan sampai hari inilah kalau boleh kongsikan perjalanan kisahnya. Oleh kerana masa saya primary school dulu tak pernah dengar perkataan MRSM ni. Tak ada. Pasal dan bila satu pagi saya dapat surat urusan kerajaan. Urusan Seripan Duka. Begini. Wah, bapak saya, mana umur 12 tahun dapat surat urusan. Dia buka, tengok, dapat offer masuk MRSM. Tapi apa benda MRSM tu? Dengar pun kan. Jadi, tapi bapak saya, okeylah, pergilah interview dekat Johor Bahru. Okey, pergi dia, dapat pula. So daftarlah 5 Februari 1972. Ingat lagi tarikhnya. First batch, first MRSM. Okay. Dan masa tu baru dia telah buat classroom pun tak ada. Tak ada classroom. Masih dalam pembinaan. Jadi kita buat challenge-challenge yang dari plywood tu kan. Lepas tu belajar buat pokok kan tu. Uniform tak ada. Uniform tak ada. Tak ada uniform. Pakai baju apa belajar? Macam biasa. Pakai baju biasa. Dan tapi yang pentingnya kita ada dibagi pada homeroom. That's very important. Family lah satu. Jadi pengalaman yang hebat lah. And we are free to do. There's no rule. Ada undang-undang dekat MRSM dulu. You do whatever you like, you think you're for yourself and you are responsible for your action. Alright. Kan? Anything happen, you are responsible. Jadi kita pun belajar, you must be careful what we do because you are responsible. Kan? Jadi itu mengajar kita untuk bertanggungjawab. How was the system of education back then? Mara, MRSM waktu tu. Macam mana cara belajar dia apa semua? Okay, dia 9 to 5 something like that lah. Lepas tu yang beza kita dengan sekolah biasa, kita semester. Dia sekolah biasa term. Betul. Ada dua. Ada penggal kan. Kita semester, the first sekolah buat semester. Setahun tu 2 section, 2 pertengahan cuti kan. Sekolah biasa 3 term. Betul. Kita 2 semester. Itu the first, that's one difference lah. And then kita the first college yang ada homeroom. Sampai sekarang ada homeroom. Very important to homeroom is family unit. You didn't answer. So homeroom ni di oleh guru kan. Seorang guru dilantik dari untuk menjadi mentor. 15 dia baca dia. Jadi satu family. So then tu the bonding sampai sekarang Very strong very strong. Yeah. Kita sampai sekarang Kita lebih rapat dengan itu masih sampai sekarang. kita lebih rapat dalam homeroom, lebih rapat daripada adik-beradik kita sendiri. To that extent lah. Yeah. Sampai sekarang. Dah tua-tua ni pun masih Bila cerita balik tentang horror mesti ingat kan. Cerita yang sama kan. Tak jemu je nak sembang kan. So tapi bonding is very important. Dan pasal kita dekat MSM 5 tahun bersama, tidur sama, makan sama, tak kira daripada B40 ke, middle group ke, yang brother ke, sama je. Makan sama, sekolah sama, time sama, tak ada beza. That is betul. And that buat kita yang walaupun dia daripada B40, dia boleh lawan orang yang brother ni, the top student. Dia segi akademik lah, semangat dia. Angat kau dari keluarga kaya, saya dari Indonesia, I can beat you. Ramai yang daripada keluarga yang miskin sangat berjaya sekarang. Tapi saya macam zaman dulu saya rasa semua B40 lah. Betul lah zaman dulu kan. Walaupun nak cari yang betul-betul. Sebab tu masa dulu tak ada B40 terms ni baru. Jadi kat sana ni ramai yang memang berpendapatan rendah. Jadi diberi peluang oleh Mara untuk meneruskan pengajian selain daripada SBP oleh KPM Kementerian Pendidikan. Mara menubuhkan MRSM dan percampuran, saya rasa tambah sikit Dr. Halim, percampuran daripada golongan yang rendah, tengah dan atas ini membantu mereka mendidik menjadi yang lebih
tough. Jadi Dia kental. double confident. Yeah. Doktor, masa tu syarat kemasukan berdasarkan pada peperiksaan penilaian darjah 5. Darjah 5. Tiga Oh. di UPSR berdasarkan darjah 5. Bukan darjah 6. Bukan darjah 6, darjah 5. Dapat 5. InsyaAllah. Tiga ini ke atas. Dia bila sekali competition tu Penilaian floor darjah 5. Dia placing ada 7,000 tapi yang apply 70,000. Sekarang ni. Dulu MSN takutlah tak pernah dengar pun. Tapi sekarang berebut-rebut dia orang nak masuk MSN. Jadi bila tak ada UPSR dan sebagainya taklah. Ya, Jadi saya rasa kita patut kembali kepada yang dulu. Itu kita akan bincang topik seterusnya kan. Untuk kembalikan semula besar kan. Selepas tingkatan 5, bila kita lepas SPM, maksud MCA lah, SPM, walaupun daripada keluarga yang berada, tapi mereka masih tidak mampu untuk menghantar anak dia keluar negara untuk biayai kos itu. Tak boleh. Walaupun dia keluarga berada masih tak cukup. Zaman tu. Yeah. Walaupun bodohnya, tapi kalau nak tahu memang tak mampu. Jadi sebab tu dengan marahnya ada marah, semua diberi beasiswa pinjaman atas kemampuan masing-masing. You do well, you get the scholarship. Whether you are from poor family or rich family, you still dapat. Asal merit, based on merit. As long as you doing well in Yeah, academic, you akan dapat scholarship. Macam doktor boleh kongsikan pengalaman dapat sponsorship kat mana, pergi mana Okay, semua. selepas masa tu SPM tak ada lagi. Dia MCE. Oh, saya pun first time dengar. Dia certificate education kan. SPM tahu apa? Tak ada SPM. Tak ada, saya MCA. Itu based on British punya sistem ke? British dulu lah. Dia group aliran. Aliran, We asing were the ni. last group of full English medium. Okay. After kita ada 2 subjek in bahasa. Betul. After that 3 subjek BM. Lepas tu kita semua subjek English. We were the last. Wow. So lepas tu saya dapat tawaran pergi ke Australia. Dulu grade dia macam mana? Aggregate eh? Aggregate. Tak. Belum lagi? Tak. Di masa form 5, dari form 4 dah tahu siapa yang akan dapat scholarship. Oh ya? Based on your, dia orang marah ni, dia kira daripada form 1, form 2, form 3, form 4 punya performance. Dia tahu budak ni memang pandai, memang SPM jangan tunggulah harta dia tu. Dia memang talent ni budak. Jadi dalam sebelum masa form 5, bulan 3, bulan 4 dia dah offer. Lo dapat offer dah. Sini awak semua ni. Yang okey awak saya nak tahu mana. Awak nak jadi apa? Doktor ke engineer ke apa? Sini. Okey, saya tahu Australia ni. Itu bulan 3 bulan 4 dia dah. Belum MCA lagi? Belum MCA. Kan trial tu belum buat lagi. Tapi dia based on our performance in form 1, 2, 3, 4. From start di clear semua. Akumulatif lah ya. Tapi consistently top dia. So memang tak tunggulah SPM. Tak je. So saya dapat pergi Australia, buat masuk Monash University, buat fakulti perubatan, dan dari doktor balik Malaysia saya bekerja. So mana? Marah. Pinjaman marah. Beasiswa macam tu kan? Beasiswa, scholarship. Ini budak terror ni dulu ni. Oh, bayar balik. 25%. Okey. Tapi mungkin boleh kongsikan jumlah tajaan ketika itu berapa banyak? Saya kira bila balik, marah panggil saya, Halim, you kena bayar balik lah. Berapa cikgu? Okey, 25%. Okey, kira masuk 30,000. Oh, okey lah. Tapi masa 30 dulu, 30 Banyak lah, besar lah nilainya. Total dia spend on me 30 kali 400. Ya. During that time, itu banyak lah tu kiranya ke? Sangat banyak. Pada masa 20,000 they spend on me. Ya. So I have to bayar balik 30,000. So standard lah. Kita bulan saya kena Doktor, ada paper. Oh, apa? Doktor ada baki lagi ke tu? Ada baki lagi ke tu mak utang? Tak baik tanya depan macam ni. Eksklusif ni. Marah cakap siapa tak bayar kita nak senaraikan nama awak dan newspaper. Maju kita. Ya. Keluar paper nama-nama yang tak bayar. Satu Malaysia tahu awak tak bayar. Betul lah kan? Ada. Jadi kita malulah kan. Nak jadi doktor tapi tak nak bayar. Pergi yang rasa, dok saya nak bayar tu. Berapa nak bayar Lim? Dia kata, saya bayar 400-500 ringgit sebulan boleh? Dia ketawa kat saya. 400 yang nak bayar 500 sebulan? Boleh tak? Dia kata,
saya takut kena bayar 1,000 kan. Mana mampu saya. 500 saya boleh mampu. Kalau awak cakap 100 pun kita terima. Yang penting bayar. Yang penting bayar. Nilainya berapa nanti settle bayar kan. Kalau tak nama Sebab duit yang dibayar balik tu kita guna balik untuk memberi kemudahan kepada orang lain. Betul. Kita kena bayar. Giving Tapi back. berbaloi. Kita pun tanggungjawab kita untuk guna duit tu untuk pelajar yang kemudian. Yes. Penting. Betul. Jadi tabung wakaf ni pun satu di cara Itu untuk meneruskan bisnes. We are building the legacy Ya. kan of Mara kan daripada dulu kan 1972 sampai sekarang. Kalau kita nak kaitkan balik kan dengan dia punya alumni semua memang panjang. Sebab dulu ni dari segi peruntukan untuk beri beasiswa tu kan ada peruntukan yang nak minta tak ramai. Tapi sekarang ni peruntukan yang sedia ada tu yang mohon ramai, yang pandai-pandai, orang muda-muda kan dia banyak. Jadi itu pun satu benda yang kita ni lah. Tapi mungkin dengan adanya wakaf ni, ini pun satu instrumen yang boleh nanti membantu. Betul. Kan? Betul kan? Kita akan bagi banyak lagi peluang lah Ya, kan. insyaAllah. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikan pula. Okay, kita cerita Dr. Halim punya perkongsian kan. Dr. Halim sendiri, doktor pula, Datuk maafkan saya. apalah. Datuk saya, jadi malam-malam ni kan saya confused dah. Okey, Datuk sendiri punya pengalaman dengan Mara. Mungkin boleh kongsikan dari segi pengalaman pendidikannya, kerjayanya sampai sekarang ini. Atau Okey, jalan kalau zaman saya MC tak ada lah. Maksudnya saya dah muda sikit. Mana? Okey, zaman saya tu SPM lah. Kita ada aggregate dan sebagainya. MSM Kota Baru ni yang kedua. Kalau Seremban ni yang pertama 72, Kota Baru 73. Tapi saya masuk Yelah, ada dah berapa batch yang ke-14. ke-14. Jadi dah lama lah. Jadi lebih muda. Boleh kira umur berapa kan? Jadi kita amat berusaha hati lah. Macam tu kita pun tak tahu target mana-mana sekolah berasrama penuh lah. Ya. Tetapi bila dapat MRSM tu kita masuk dan sistem yang di MRSM ni dia uniknya satu homeroom tadi. Kita rasa walaupun parent kita tinggal tapi kita ada parent di sekolah di MRSM. Jadi apa-apa kita dengan cikgu homeroom kita lah. Cikgu nak mengadu. Ada tempat mengadu. Sebab kalau zaman dulu kita mengadu ke ayah dengan mak, dia tambah. Kalau kena otak sekali balik kena 2. Betul. Tapi lain sekarang. Kalau sekarang ni mengadu, cikgu dengan Cikgu yang kena. Itu kisahnya. Jadi masa tu bila parent kita hantar ke MRSM, satu tujuan dia nak bagi kita berdikari. Maksudnya macam mana pun kamu settle lah. Contohnya tak ada air zaman dulu. Jadi kita pukul 4 pagi 5 dah bangun. Yang ada pipe tu pergi bangun akademik mandi kat sana. Okey. Jadi kita tak sekarang. Kalau zaman sekarang ni tak ada air kan, macam-macam yang kena. Update status. Air tak ada. Habis status masuklah dalam TikTok dan sebagainya kan. Kadang-kadang bukan masalah di MRSM, masalah kerajaan negeri, masalah pihak luar yang tak boleh kita kontrol. Itu satu. Jadi masa tu kita memang belajar sistem homeroom dan belajar di kelas. Maksimum 25 pelajar. Sampai sekarang MRSM ni masih ada 25 pelajar maksimum. Jadi cikgu tu boleh tumpukan perhatian sepenuhnya kepada kita. Dan masa tu juga pulang nak balik rumah Pulang malam. pulang malam 3 kali satu semester. 3 kali je. 3 kali je. Ada kad dulu kita sekali pakai macam matric card. Dulu ada kad lah. Dulu ada kad, kena ada sign apa semuanya, 3 kali je boleh balik. Dalam tempoh masa Satu semester. 6 bulan. 5-6 bulan lah. Jadi 3 kali je balik rumah dan makanan kat sana kita memang makan sedap lah 6 kali sehari. Dia orang makan. Di dia makan. Jadi kita kenal dengan yang jaga dia orang makan, cikgu, dengan staff. Jadi pembelajar di sana tu memang menarik lah. Jadi it depends on you sebenarnya. You nak jadi okey ke tak okey. So bila belajar dapat keputusan tu, alhamdulillah saya tak dapat belajar terus ke overseas macam doktor. Tapi saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di KPTM sekarang ni. KPTM. Dulu Maktab Sains Mara. Okey. Maktab Sains Mara AAD lah. American Associate Degree di Kuantan. Dan sebenarnya pada masa yang sama saya juga dapat 3 offer yang lain. Saya dapat GPA pinjaman, saya dapat scholarship Telekom Malaysia dan saya dapat pinjaman boleh ubah Petronas. Jadi saya tak tahu macam mana saya punya kuat ni, saya tolak semua, saya pergi yang Mara. Why Mara? Okey. Tapi mungkin masa tu kalau yang lain kena bond,
Mara ni tak kena bond. Ah. Lepas tu Mara ni convertible loan. So it depends on your result. Jadi dalam fikiran saya kalau tak nak bayar saya kena study dapat at least 3.5 and above lah. Jadi 2 tahun di Kuantan kita belajar dan saya masuk ke US di California lah. Di California dan semua credit hours yang belajar di Kuantan tu diterima di sana. Jadi saya ambil jurusan Electrical Electronics Engineering di sana. Dan alhamdulillah bila balik tu saya dapat kerja dengan Intel setahun as a product engineer dan saya sambung dengan Miasat as a spacecraft engineer untuk 10 tahun. Miasat 10 tahun. Dan saya pull off sekejap, saya buat kerja sendiri. Saya manage the athlete to world level. Dan few years back saya join Uzma. Uzma ni public listed company, oil and gas company purely. But the founder dia saya punya senior, juga alumni Datuk Kamarul. Mana tahun 2000 tu dia set up the company. Sampailah company tu disenaraikan di bursa pada tahun 2008 dan 2018 diversify to non-oil and gas seperti new energy trading dan digital earth. Jadi macam yang new energy ni kita pasang solar farm 73 megawatt. 73 megawatt ni dia require 117,000 keping lah. Kalau daripada KL ni ke Cerating sampai. Dan yang latest sekali Uzma lancarkan satelit Uzma Set-1. Jadi saya nak cerita ni, kebetulan dia ni company saya, tetapi kita makan nasi awak sekali. Kita lari sekali, kita macam-macam sekali, tapi tak terfikir pun pelajar Malaysia ni boleh launch satelit. Betul. The first company, private company yang launch beside the government untuk EO satellite. Dulu kita ada Razak Set, sebelum tu Tiong Set. So yang ni Uzma Set-1 ni telah dilancarkan pada 15 Januari 2024. Jadi perjalanan tu budak MRSM memang boleh pergi kat mana, buat apa pun boleh. Letaklah kat mana pun. Letak kat mana. Kalau tanya boleh buat ni, boleh dulu. Fikir kemudian macam mana untuk mencapai yang kita nak buat. Itulah kekuatan Ansara, alumni Mara ni yang pastinya memang kita dah melihat kepada kejayaan yang cukup banyak di Malaysia ni kan. Bukan saja di peringkat nasional, tapi mereka ni juga telah berkembang maju sampai ke peringkat antarabangsa juga kan. Jadi sekarang ni kita nak galakkan alumni. Kalau ada semua orang macam doktor dengan datuk ni, wakaf kita dalam masa 2 tahun lebih bila dapat kan sebenarnya. Jadi kita nak kongsikan kepada penonton sekarang ni, lagi-lagi alumni Mara ni, kita nak galakkan mereka untuk bersama-sama dengan Mara untuk kita menjayakan projek wakaf Mara Madani. Itulah tadi kita tengok 2 orang. Baru dua figura daripada MRSM yang bersama dengan kita. Kalau boleh saya nak semua orang main kat sini, tapi tak boleh. Kita pasal MRSM tak boleh sebab saya bukan kelompok tu. Tapi kena ingat sebagai pegawai Mara secara tak langsung mereka juga kena mengiktiraf. Kerana kewujudan MRSM itu sebenarnya ada hasil kerja daripada kaki tangan Mara. Contoh, saya pernah berkhidmat di pejabat Mara daerah Pendang. MRSM Pendang tu kenal pasti tanah tu memang zaman saya. Jadi kebanyakan pegawai Mara pun terlibat yang mengenal pasti apa semua. Alhamdulillah. Secara langsung atau tak langsung yang memberi peluang. Kalau dulu masa Dr. First, masa saya belajar ada 13 MRSM dan sekarang ada 57. Jadi kita back kepada ni, maknanya sebenarnya tadi saya juga kata wakaf Mara Madani di bawah Mara ni merupakan kita nak adalah yang bongsu. Jadi mungkin penglibatan secara total tu kalau kata patut daripada alumni Ansara ke alumni yang tu mungkin masih lagi di peringkat awalan. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya daripada kami ni sentiasa bekerjasama sebenarnya dengan pihak Ansara ni, terutama dengan Presiden Ansara. Yang mana boleh katakan kami sentiasa menyantuni figura-figura daripada lepasan bagi yang contohnya kita dah ke Bank Negara. Timbalan Gubernur Bank Negara pun juga ada daripada lepasan MRSM. Kemudian saya sempat pergi berjumpa dengan tadi saya sebut bersama dengan doktor dengan dia
Datuk Anwar Taib. Wakil Presiden Sunway Group. Juga daripada MRSM. Ansara juga. Dia dulu Chairman of Shell. Chairman of Shell. Jadi maknanya dengan bantuan. Takut lupa. KSN kita. KSN sekarang. Ini pun adalah MRSM Muar. Itu baru 3-4 contoh kita bagi tu. Komuniti yang lepasan ni, contoh kalau kita ambil Ansara lah. Yang lainnya kita ada juga daripada Giat Mara, Akrab, kita ada dari IKM semua tu. Jadinya orang kata kita bekerjasama dengan pihak alumni kita ni untuk kita terus mempromosikan apa semua ni. Dan saya orang kata menyerulah kepada seluruh komuniti Mara, khususnya alumni untuk this is the right time to giving back to Mara, bukan cuma melalui Mara sebenarnya, tetapi adalah untuk pembangunan ummah. Sebab wakaf ni adalah satu benda yang orang kata memang dituntut, satu benda yang baik. InsyaAllah benda ni akan boleh diteruskan. Maknanya kita inilah. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya bulan Mac ni adalah merupakan sambutan Hari Mara. Bulan sambutan Hari Mara. 1 Mac 1 Mac genap 59 dan sepanjang tempoh bulan Mac ni adalah merupakan sambutan Hari Mara. Itu berakhir kejayaan. Gunakanlah kesempatan ini untuk alumni khususnya, kiralah daripada Ansar, MRSM ke, daripada IKM daripada Mara dan juga seluruh komuniti Mara yang pernah menerima manfaat Mara. Habis tidak pun kata tadi yang naik bas Mara tu pun. Itulah juga adalah alumni kita dan apa semua. Gunakanlah kesempatan ni untuk kita menyumbang balik, untuk kita manfaatkan DSK kepada masyarakat. Kita kena bayangkan pelajar MRSM ni, Mara telah jaga dia sejak dia umur 12-13 tahun. Form 1 sampai Form 5. Lepas tu dia biasa universiti 4-5-6 tahun lagi. 10 tahun. 10 tahun Mara jaga. Sebab tu Ansara ni, anak sains Mara. Kita anak Mara. Walaupun dah tua. Masih lagi anak sah. Masih lagi anak putih. Sebab tu kita Ansara, anak sains Mara. Kita betul tak anak Mara? Betul. Dan saya ni paling tua lah anak Mara. Sebab version pertama kan. Mungkin saya nak tambah satu lagi. Mungkin kita terlupa bila bercakap sebagai alumni untuk makluman, Mara membelajarkan lebih kurang 18,000 setahun kepada setiap pelajar. Dia macam scholarship tau, 18,000. Jadi kalau 5 tahun di MRSM, Mara belajarkan 90,000. Jadi setengah tu dia ingat bila dibayar wang caruman RM100, dia ingat bayar duit makan. Tapi sebenarnya duit makan tu kalau ikut lebih kurang RM20 satu hari. Ya betul. Jadi 5 hari dah 100. Bagi RM100 dia ingat duit makan, bukan. Duit tu adalah wang caruman yang mana total collection diberi balik kepada MRSM untuk menjalankan aktiviti untuk semua. Jadi Mara sendiri membelajarkan pelajar MRSM sebanyak 18,000 setahun. 18,000 setahun. Dan untuk 5 tahun tu lebih kurang 90,000 lah. Jadi Mara dah belanjakan. Jadi why not once you dah keluar, you dapat scholarship, you belajar, dah kerja, fikirkan apa yang you boleh bagi, give back. Mungkin you tak boleh bagi dia bentuk keuangan dan sebagainya. Mungkin you boleh bagi dia bentuk perkhidmatan. Kepakaran. Kita tak nak paksa. Kita bukan kata apa you boleh bagi balik, kita dah bagi tak. Tapi masa kita belajar, waktu itu kita belajar sungguh-sungguh, kita diberi peluang. Tambah-tambah sekarang ni bila dia nak masuk tu 100,000 orang, dapat masuk lah 8,909 orang sahaja. Jadi memang betul-betul terpilih. Jadi apabila kita berada dalam sistem Mara yang terbukti dapat melahirkan mereka yang luar biasa ni, jadi insya-Allah you tanamkan sedikit untuk give back to Mara, so that Mara can help other people. Saya rasa yang paling penting tu tambah. Bekas pelajar MRSM ni memang dia nak sayang Mara ni. Memang dia nak contribute back to Mara. Tapi sebelum ni dia tak tahu macam mana nak bagi duit, nak beri kat mana, kat siapa kan. Itu saya nak sambung. Bantu Mara ada tabung warisan, dia ada bank Islam satu account dia. Ada QR code, ATM, online transfer. Betul. Ni tambahan. Kita baru saja mendapat kerjasama yang baik daripada Bank Islam. Bank Islam kita mendapat untuk arahan standing instruction. Bank Islam telah pun ni insya-Allah kita akan lancarkan benda tu, di mana maknanya satu kemudahan
yang Bank Islam juga memberi orang kata tidak ada cacat kepada MARA. Tidak ada cacat kepada pewakaf juga. Mana setiap transaksi itu ditanggung oleh Bank Islam. Ini satu lagi instrumen yang kita guna nak memudahkan, menggalakkan pewakaf-pewakaf yang penyumbang kepada wakaf MARA Madani. Ini satu yang kita kata, maknanya kita nampak orang kata ramai rakan-rakan di luar sana yang begitu menyokong dan juga memberi kerjasama yang baik. InsyaAllah. Boleh cerita sikit pasal aplikasi tabung wakaf ni? Maksudnya? Kan you all nak buat app tabung wakaf MARA Madani ni. yang memudahkan sumbangan, cek you punya tu. Okey, sekarang ni buat masa ni kita masih dalam Perancangan. Tapi dari segi sumbangan ni macam tadilah. Buat masa ni kita menggunakan QR code. Dah ada. Kalau lupa tadi, lepas tu kita tunjuk supaya orang pakai dengan. Nanti kita letak kat bawah QR code. QR code. Lepas tu tadi yang terbaru SI, training instruction apa semua. Dan untuk warga dan juga pemotongan gaji. Pemotongan gaji pun kita dah ada semua. Jadi ini antara benda-benda yang tadi yang sistem saya masukkan tadi untuk mungkin yang real time tu kita sedang melihat sistem mana yang bersesuaian yang boleh menggunakan supaya orang itu tadi dah nak memastikan bahawa pihak penyumbang tidak rasa ragu-ragu. Betul. Ini penting. Yakin dengan apa kita. Ini benda perkara yang saya rasa satu perkara yang kita nak supaya penyumbang tidak rasa kena scam. Itu yang. Dan bahasa mudahnya kepada alumni, kita anggaplah MARA ini sebagai keluarga kita. Sebab contohlah kalau kita rasa kita bersyukur dengan ibu ayah menjaga kita, kita akan berbakti semula. Begitu juga dengan MARA kan. Kalau anda merupakan didikan MARA itu dari MSM sejak umur 13 tahun lagi, apa salahnya? This is the time for you to give back to the society melalui MARA sendiri kan. Kita mahukan lebih ramai alumni yang sedar tentang perkara ini dan kita berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kita salur apa yang boleh, kepakaran kita, wang kita, apa contoh bangun harta kita kan. Ini semua ke jalan ukrawi. Masya Allah. Saya pakai jubah kan hari ni kan. Alhamdulillah. Okey. Baik, sonok berbincang dengan kita punya Pak Ya, kita doktor dan juga Datuk. Terima kasih banyak-banyaklah sebab kita datang ke Local Cafe ni kan, sambil-sambil kita minum ais lemon tea. Ini pun usahawan MARA macam saya kata. Betul. Dari projek khas MARA kan. Ya. Baik. Lagi sekali terima kasih kepada Local Cafe kerana menaja tempat pada hari ini untuk kita bawakan kepada anda podcast berkaitan dengan wakaf MARA Madani dan juga peranan alumni untuk menjayakan inisiatif ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi anda semua untuk episod seterusnya dalam Cuba Komen Podcast. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye semua. Minum-minum sila.